Hi guys, okay, so today 23rd January MT Farm Fest nak gather untuk apa? Untuk menantikan. Kita orang sebenarnya dah lama dah planning, cuma postpone and now baru jadi. Kita orang buat gathering untuk farewell Tina dan Syabil. Disebabkan aku tak duduk college, so aku daripada rumah sekarang ni nak pergi UTM. Let's go. Dah sampai dekat Taman U guys, sebelah Ayam Gepuk Express. Wow. Hai. So nampak game ada picture. Hello Cik Zain, dah lah Cik Zain ajak semua masuk. So Cik Zain Aku jadi dark horse. Aku tolong tepi. apa yang ada? Apa ni? Daging, udang, air. Ni kita ada sausage, kita ada sotong, kita ada ikan. Ni, yang ni kena kasihkan tak? Okay. Oh, tak payah. Alright. Peram. Perap. Perap. Aduh, sorry lah doktor. Aku dah makan dulu. Kita Memang lapar tapi tak apa makan ni dulu. faham. Laju betul tangan doktor ni. Memang sapu macam ni. Tak. Sebab dia keras weh. Dia macam baru peti ais. Kena sini. Sampai dia jatuh kat bawah memang. Tak cukup. Tak cukup. Tak boleh letak kat api. Nanti hangus sangat. Bertuah lagi dua mamat dah tak makan je Tak ada. Kita makan. Ini untuk kita. Boleh. Okay, sekejap geng. Nak tengok gambar. Tak apa ada tungku. Aku nak masak. Aku boleh masak tak korang kalau korang ada tungku. Tunggu tu apa? Ni lah. Tunggu tu. Alah kau masak kan atas. Ni gas, portable gas tu. Atas gas Okay. tu. Itulah tungku. Lepas tu pakai apa? Stove. Alamak. Sorry. Tadi suruh cakap, suruh banggakan bahasa Melayu. Aku dah cakap tungku tak nak buluk. Dekat Api. dengan api naik. Kalau yang ni pun jangan dekat. Itu tak apa. Nanti tak apa. Yang ni? Ini cepat lah. Itu tak apa dah. Ni nak dekat tak apa. Yang ni kena jauh. Okay, dah. Pandai masak tapi tak tahu. Dia kena jadi humble. Ini apa? Ini bumbu bakar. Budu. Bukan. Bukan. Abang try dulu. WhatsApp. Sejuk tak? Ke panas? Weh, sedap weh. Dia macam... Alah. 25. Weh, hangit ke? Boleh. Tolong nanti abang tak tahu masak biar kita bakar je lah. Orang Sarawak dia orang suka bakar barbecue. Bukan. Baby BBQ. Barbecue. Sorry, kalau dia saya tak pakai. What's up, baby? Masih makan baby. Takutlah cik-cik tak makan baby. Tak makan baby. Bukan Makan bang. Ada lagi macam tapi tak makan. Aduh. Oh, datang nak makan je Aku terlambat ke? Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku. Sebelah cik-cik. Akhirnya komplit juga ada nan. Kalau tak ada benar Tak ada yang bagi kau tak makan, tak kenyang. Kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku. Birthday siapa ni? Oh my god. Birthday to you. Kita tengok apa dia tulis Happy intern and happy final exam. Tangan je. Tahun ni. Patutnya ada ekstra ucapan. Selamat menyambut 30-an. Thank you. Dia buka lagu birthday. Happy birthday. Kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku
orang ni romantik. Ya. Tapi Aku masuk dia kecil kau dia tak masak sikit. Ini masak cukup tak? Kau tak ada api lagi? Politik apa pun. Tak boleh makan lagi. Ada budak ibu. Medium rare. Medium rare tapi. Romantik guys. Dia tutup. Bukan MVP. Dia tutup. Dalam tu semua MVP masalah. Maksud aku bukan kau nak fight untuk MVP. Faham tak maksud aku? Dari situ MMM ni penting. Kau buat ambil doktor. PhD. Ya Allah, member dah nak habis. PhD. Aduh. So, terima kasih selamat datang. Aku rasa tanpa One Fest kita tak kenal lah. Yeay. Nah, aku plan insyaAllah lah dalam 2027 boleh habis kot. Yeay. Oh, ingat nak kahwin. Ingat tu lah tu. Ingat nak kahwin. Kahwin je. Ya pun saya. So nanti kalau ada masa tengok lah bila-bila. Tak boleh. Aku masuk lagi. Special thanks to Encik Zainuddin. Doktor. Dr. Zaid sebab tolong kita orang. Boleh jumpa Miss A. Sampai habis. And thank you so untuk NTNT saya. Sebab sangat function. And plus one. Abi. And plus one. Tanpa Afnan tak adalah. Mana logistik. Tak adalah drama. Sebelum saya intern. Oh saya. Jual Pokemon. Saya intern. Saya nak jual Pokemon. Saya nak jual kad Pokemon. Percaya kau jual Pokemon ni. Nanti saya bukakan satu booth untuk dia. Maksud dia. Biar dia kat seorang kat situ dia jagalah semua Pokemon card dia. Alah, saya sedih lah sebab tak ada Cik Zain tahun ni kan. Sorry lah nanti Dr. Zain kan. Dr. Zack. Mana Dr. Zack. Drama lebih buruk ni. Status dia penuh hari-hari busy no. Kita nak kacau pun takut. Library. Library. Jagana. Itulah persediaan. Satu je nak cakap. Terima kasih untuk malam ni. Yeah. Oi, plus one. Masuk. Tak komplit lah kalau tak dengar kau cakap. Minta maaf lah sebab masa Fun Fest terlampau garang. Oh. Marah-marah korang semua. Tak ada dengan aku. Rajuk aku marah. Lepas. Muncung-muncung. At least aku tak muncung-muncung. Convoy ya. Depan ni Encik Zain, pasal ada Syabil. And then depan lagi ada Afnan. Yuh. Balik asing guys. Sebab aku dah malas nak masuk UTM. Dah pukul 10 lebih. So aku choose tak masuk UTM lah. I would like to say thank you to Encik Zain. Thank you so much.